Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada ikan masin ya. Nak digoreng. Bawang besar tu Opah buat 2 biji ya. Saiz sedang-sedang. Bawang putih tu dalam 4 biji. Cili potong, cili kering, cili padi ya. Ni cili kisar dalam 2 sudu makan lah. Air asam jawa ya. Panaskan minyak, goreng ikan masin tu ya. Dah agak sedikit garing, balikkan ikan masin tu. Angkat ikan masin tu ya. Digoreng sampai habis ikan masin tu. Kurangkan sedikit minyak ikan masin tu, masukkan bawang putih, cili potong, cili kering semua ya. Biarkan bawang tu, cili semua masak ya. Masukkan cili kisar. Kalau tak nak pedas, tak payah masukkan. Opah nak pedas-pedas sedikit. Cili pun dah masak ya. Masukkan air asam jawa tu ya. Letak air ya untuk kuah. Masukkan serbuk perasa. Gula tu agak-agak lah ya. Ikut manis masing-masing ya. Sebab sambal dia pedas-pedas, manis, masam. Biarkan kuah tu mendidih ya. Masak elok. Opah rasa ya. Rasanya tu kurang masam. Jadi opah tambah air limau ya. Masukkan ikan masin yang digoreng tadi tu. Tak perlu lama ya. Tutup api. Gaul-gaul tu sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye. Ni ada ayam goreng ya. Dekat rumah ni memang ada je ayam goreng.